dari segi bila manifesto ini kita akan paparkan atau kemukakan kepada umum setelah proses penamaan calon selesai. Salah satu ras utama juga dalam manifesto GRS ini adalah komitmen GRS untuk memperkukuhkan agenda reformasi undang-undang dan institusi. Ini adalah antara perkara yang kita tekankan. Dan saya ingin sebutkan di sini bahawa ini bukan janji baru, tetapi dalam manifesto ini adalah proses pengukuhan kepada agenda yang telah kita rintis sebenarnya bermula daripada tahun 2021. Kita telah menggubal ataupun meminda enactment sebanyak 51 sebenarnya Dewan Undangan Negeri Sabah. Kalau boleh saya sebutkan antara reform yang telah kita buat dari segi perundangan, pertama contohnya yang major lah, enactment pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam 2022, this is new law. Enactment Suruhanjaya Tenaga Sabah 2023, kita tahu kita kuasa kawal selia telah dipindahkan kepada state, maka untuk menubuhkan e-cost itu kita ada enactment yang khas. Enactment bekalan gas 2023 juga terkait dengan pemindahan mengambil alihan semula kuasa kawal selia. Another one yang mungkin semua tahu penting juga ni. But kena ingat bahawa yang memperkenalkan perubahan kepada negeri Sabah ini supaya tidak ada lompat-lompat lagi selepas ini adalah kerajaan GRS. Kita telah membawa pindaan kepada Perlembagaan Negeri, enactment Perlembagaan Negeri Sabah pindaan 2023 yang telah memperkenalkan undang-undang anti lompat pada tahun 2023. Selepas itu, enactment bekalan elektrik 2024, enactment tenaga boleh baru Sabah 2024 dan juga enactment perubahan iklim dan tadbir urus karbon Sabah 2025. Ini antara yang saya sebutkan tadi 51 enactment law reform yang telah kita buat di negeri Sabah. Yang kedua, dari segi institutional reform, antara yang baru-baru ini major achievement kita di Sabah ini untuk kita memperkasakan peranan Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah dalam mengendalikan kes-kes yang melibatkan jenayah di bawah undang-undang negeri. Kalau sebelum ini jenayah yang berlaku, kesalahan yang berlaku di bawah undang-undang negeri, pengendaliannya, pendakwaannya perlu dibuat oleh pejabat peguam negara. State AG tidak ada kuasa untuk membuat pendakwaan. Tetapi melalui institutional reform yang kita buat, sekarang Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah sudah boleh mengendalikan proses pendakwaan yang melibatkan undang-undang negeri. Contohnya untuk ordinan tanah, kesalahan pelindungan alam, perhutanan dan sebagainya. Jadi ia akan mempercepatkan lagi proses pendakwaan dan yang paling penting ia akan dapat memperkasakan penguatkuasaan kita. Kalau dibuat penguatkuasaan tapi prosesnya lambat untuk pendakwaan, maka dia boleh menjejaskan keberkesanan. Dan ini telah dilaksanakan melalui Warta Kerajaan Persekutuan yang telah dikeluarkan pada 6 April 2023 yang sekaligus mewujudkan bahagian penguatkuasaan dan pendakwaan di bawah Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah. Sekarang telah diiktiraf, telah dilantik Peguam Besar Negeri Sabah, juga pegawai kita di Jabatan Peguam Besar Negeri sebagai Timbalan Pendakwa Raya DPP kepada AG Federal. Jadi ini antara institutional reform yang telah kita buat dan insya-Allah ke depan ini melalui manifesto GRS kita akan membuat banyak lagi law reform and institutional reform untuk memastikan kita mempunyai tadbir urus yang lebih baik, yang bukan hanya untuk memastikan undang-undang dan institusi itu dapat digerakkan kondusif kepada matlamat kita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, tetapi pada masa yang sama undang-undang kerangka perundangan yang boleh membantu, yang kondusif kepada usaha untuk kita memajukan negeri Sabah. Dan untuk ke depan ini, insya-Allah GRS 2.0 ini jika mendapat insya-Allah mandat daripada rakyat, kita mahu melaksanakan law reform and institutional reform ini dengan lebih bermakna
melalui memastikan bahawa apa dia undang-undang dan institusi yang perlu ditambah baik ini juga mengambil kira syur pandangan daripada rakyat kita. Dan dengan tujuan itu, kita telah menubuhkan, saya fikir telah diumumkan sebelum ini, kita telah menubuhkan apa yang dinamakan SELREC, iaitu Majlis Penasihat Pembaharuan Undang-Undang Sabah yang telah bermula pelantikannya 31 Julai 2025 yang lepas. Matlamatnya apa? SELREC ni akan menjadi badan penasihat bebas kepada kerajaan negeri untuk mendapatkan pandangan daripada rakyat Sabah, industri, NGO dan mereka sendiri. Sebab yang menganggotai SELREC ni adalah mereka yang cukup berpengalaman dalam undang-undang. Contohnya, pengurusinya adalah Tan Sri David Wong Takwa, iaitu mantan Ketua Hakim Sabah dan Sarawak, dan banyak ahli-ahli yang lain, semua pengamat undang-undang yang berpengalaman. Datuk Daniel Tan, Jui Peng, Dr. David Fung Yin Ki, Datuk John Sikayun, Datuk Roger Chin Ken Fong dan juga Puan Syakinur Ain binti Karama. Kita mahu bergerak dengan lebih kemas, lebih strategik untuk memaknai legal, law and institutional reform ini melalui kepakaran. We leverage on kepakaran daripada anak-anak Sabah, pengalaman dalam undang-undang ini